Okay. So, hari ni kita akan ke pasar. So, kita akan kita akan naik apa? Kita akan naik train. Kita akan naik train. And then, kita akan beli pas kat bawah. Okay, so kita akan beli pas kat bawah. Tak apa, kita guna public transport je dulu. Because for the next day, kita akan sewa kereta lah. So, insyaAllah, kita akan mulakan perjalanan kita dengan sangat baik. So, ni ada hari kedua kita di bumi Korea. So, let's go. Masuk ni dah 2 kali saya nak train. Oh no. Jinjok tu Nampian Market. Tak kisahlah. Saya dah dua kali salah. Aku diri depan pintu je ni. Ayo.